Keduanya adalah 30 hari sebelum peperiksaan yang sebenar, ataupun 30 hari sebelum peristiwa besar yang kita nak lakukan pada suatu hari nanti. Nak menemui kawan, nak bertanding ke, nak ditanding situ ke, nak masuk, nak ambil peperiksaan SPM ke, SPM ke, nak masuk ke. Apa yang perlu kita buat selama 30 hari sebelum exam? Sudah jelas. Hari yang ke-30 sebelum exam apa yang kita lakukan? Hari yang ke-29 apa yang kita lakukan? Hari yang ke-28 sebelum exam apa yang kita lakukan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah ketua saya, ketua sahabat-sahabat saya, ketua anak kita sekalian. InsyaAllah kita berusaha mengharapkan kepada kita. Setiap hari sebelum peperiksaan, setiap hari selama 30 hari untuk kita menghadapi peperiksaan, carilah kerja, carilah peluang, carilah sesuatu perkara untuk kita tolong orang lain. Tu kuasa. Hari yang ke-30 kita lihat telefon ayah kita kotor. Apa perlu kita buat? Kita masuk. Hari yang ke-29 kita tengok mak ayah kita masuk dapur, tengok tambah kotor ke apa. Apa perlu kita buat? Masukkan. Tiap-tiap hari kalau kita lihat, kalau anak-anak SPM ada kat sini, kalau kita lihat kawan kita lebih mati, apa perlu kita buat? Tolonglah orang, tolonglah kawan kita selama 30 hari sebelum hari peperiksaan sebenar. Selama 30 hari kita tolong orang, insya-Allah hari peperiksaan Allah akan tolong kita dan mereka. Ini ketua yang hebat. Boleh guna, insya-Allah anak-anak kita akan jadi manusia yang baik. Lakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain. Sebab Allah berkata, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita betul itu turunkan daripada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Tolong orang, insya-Allah Allah akan tolong kita. Alhamdulillah kita berada di sini, kita dekat pandai. Anak-anak televisi tertahu, tapi alhamdulillah mak ayah berada dalam satu landasan yang tepat, berkorban duit, tenaga untuk demi kejayaan anak-anak dunia dan akhirat, untuk adik-adik anak-anak dengan model anak-anak ni, anak-anak kalau dalam kelas boleh buat sunat ni. Okey anak-anak, pastikan tangan anda tutup mulut sekarang. Bukan tutup, ketuk mulut. Bismillah. Masih pecah kan? Jatuh. Apa saya tengok gigi jatuh, saya panggil kita. Kalau saya tengok gigi, saya ingat lagi. Kalau saya tengok gigi lah, kalau saya tengok gigi dengan balik kesenangan kaki, kesenangan kaki dengan balik dengan gigi. Anak-anak yang berada di sini nak jadi manusia yang baik, manusia yang berjaya di dunia dan akhirat, kita tolong selalu berdoa untuk kesihatan, kesejahteraan keluarga kita. Boleh? Cuba angkat tangan, doa. Jangan nampak mudah. Aku tahu yang ini. Kalau ini dengar apa? Aku nak pergi dah. Jadi baik, saya. Apa kali yang cepat? Saya guru yang baik kita. Pak tu nak saya tak lupa.
untuk kesejahteraan ayah. Saya tanya saya tu, ibu. Jadi anak-anak, tak ada tanya sebab apa? Mesti anak-anak maafkan dosa ibu dan ayah pada anda. Sebab apa? Awak ingat ayah tak dosa mengaruh? Ada dosa tak? Sebenarnya mak ayah ni dosa penuh dengan anak. Awak tahu? Anak-anak tak cukup duit, minta dengan mak nak beli kau tu, nak beli kau ni. Mak ayah ni tak ada duit, anak pinjam dengan orang lain. Tak? Tak? Betapa susah mak ayah. Dia tak kata, Allah tak ada hati. Tak? Tak? Jadi anak-anak mak ayah selalu berkorban untuk anak. Jadi maafkan mak ayah kita. Dan awak balik rumah tak lagi, jumpa mak ayah. Jumpa mak ayah. Wayak ke mak ayah. Mak, tolong sebut nama saya supaya saya menjadi manusia yang berjaya dunia dan akhirat. Kau adik-adik itu lihatlah. Pergi balik rumah, jumpa mak, jumpa ayah. Wayak. Ha. Mak, tak tolong doa, sebut nama. Nama apa? Aktif. Hanya ada. Mak, tolong doa ke anda, sebut nama saya, sebut nama anda di dalam doa mak saya. Boleh? Sebab doa dan doa mak ayah kita ada hijab. Faham? Mak ada doa percaya, insya-Allah anak-anak akan percaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak menjadi manusia yang hebat, nak menjadi anak kita anak yang hebat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena hebat, kita kena jadi manusia yang baik, selalu mengharapkan pengharapan kepada Allah SWT. Akhir kata, alhamdulillah, saya doa kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian menjadi manusia yang hebat. InsyaAllah anak-anak yang berjaya dunia dan akhirat. Sebab dunia kita keras, dunia kita kejam, dipenuhi dengan TikTok, sinimak dan segala-galanya. Faham? Dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, didiklah anak kita berakhlak yang tinggi. Akhir kadang maafkan segalanya. Kita berjumpa lagi tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya merasmikan majlis KKQ Peringkat Daerah Besar 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.